Berbekalkan kreativiti dan kepekaan terhadap alam sekitar, bapa kepada seorang anak menjadikan sisa semula jadi sebagai medium utama dalam penghasilan seni kraftangan yang unik dan berkarakter. Di sebelah rumahnya, Muhammad Zuki Ramli, 29 tahun dari Kampung Kijang di sini, tekun mengolah sabut kelapa, tempurung kelapa dan upih pinang untuk dijadikan karya seni figura haiwan. Dia yang juga dikenali Zuki Tarzan berkata, idea untuk menghasilkan seni kraftangan itu bukan sekadar untuk mengisi masa lapang tetapi juga sebahagian hiburan untuk orang ramai. Saya ni jenis minat hibur ke orang lain. Bila saya buat satu manner tu, ramai orang tengok, orang suka. Bila saya tengok orang suka, jadi saya rasa nak bagi orang suka lagi, lebih pada tu. Jadi saya pun teruskan buat burung mula-mula. Lepas tu saya buat kura guna sabuk. Bila orang tengok nampak unik ke kura pakai sabuk, saya pun teruskan dengan haiwan-haiwan lain lah. Zuki berkata dia turut mendapat ilham untuk menjadikan haiwan itu seakan-akan hidup dengan meletakkan pemberat timah pada bahagian tertentu seperti kepala kura-kura supaya berayun apabila ditiup angin. Itu sebab kali pertama saya buat dia keras, betul mati, betul tak gerak. Bila betul tak gerak, jadi saya nak suruh biar budak ni lagi suka tengok benda ni bergerak. Jadi saya pun fikir, saya pun tengok ada kayu duk sakut macam ni. Sakut dalam hotel, saya pun terfikir dengan sendiri, benda ni boleh buat untuk kepala kura, umbuh. Bercerita lanjut, Zuki berkata dia mengambil sabut dan tempurung kelapa di kawasan pengumpulan sabut kerana sekiranya tidak digunakan, bahan itu akan dibuang dan dibakar menjadi sisa alam sekitar. Bermula sebagai minat pada Oktober tahun lalu, kini seni kraftangan berasaskan sisa alam menjadi identiti Zuki. Tambahnya, figura Crazy Frog adalah paling diminati ramai kerana penghasilannya menggunakan tempurung manakala giginya menggunakan botol yang dipotong. Dia percaya kreativiti mampu mengubah persepsi masyarakat bahawa sesuatu yang dianggap tidak bernilai sebenarnya boleh memberi pulangan dan kepuasan. Kini, seni kraftangan itu bukan sahaja dapat menghiburkan orang ramai, malah mendapat permintaan daripada pelancong luar negara termasuk Itali, Jerman dan Brazil. Pelbagai seni kraftangan itu dijual pada harga antara RM10 hingga RM100 bergantung kepada saiz dan kerumitan penghasilannya. Ya, bagi saya sabuk ni saya suka warna asli dia. Bila orang nak, orang suruh select ke warna ke, baru saya warna, saya jual. Setengah orang kan dia suka color asal, warna asal dia, asli dia. Setengah orang dia suka warna cat. Jadi saya buat warna biasa, warna asal lah dulu. Saya nak orang tahu, ya benda-benda ni bukan hanya sampah. Biar dia jadi satu mainnya boleh dijual balik kita semula. Bukan itu sahaja, dia turut menghasilkan seni kraftangan menggunakan tin aluminium dan cantik dijadikan sebuah motosikal Vespa. Lebih daripada sekadar seni, hasil kraftangan Zuki turut membawa kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan mengurangkan pembaziran sumber semula jadi. Bagi Zuki Tarzan, seni bukan sekadar keindahan tetapi medium untuk menyampaikan mesej bahawa alam sekitar perlu dihargai dan dipelihara bermula daripada perkara yang paling kecil. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.